Bang, buat apa ni bang? Ada ni dekat sini. Ni poster ni dia bagi tahu apa tau. Jangan terlepas lagi. Nak tahu tak mi apa yang boleh buat hampa punya anak sentiasa rindu rumah. Betul ke? Macam mana tu? Cara dia senang je ni. Apa kena bagi dia rasa ni. Nyonya mi kari. Nyonya kari mi, ada apa special? Special dia. Ni nak tunjuk special dia sebab nampak ni. Dia menggunakan bahan-bahannya semula jadi saja. Bahan-bahan original nampak. Banyak bahan-bahan macam ni kena masak lama. Of course lah, ni kalau nak masak ni kurang-kurang 5 jam tau. 5 jam? Tapi jangan risau sebab kita dah full siap. Nampak kita punya paste mi sekari sejati tau. Tak sama dia bukan pakai powder ke? Of course lah, tak guna powder dia guna paste macam ni, nampak pekat kan? Pakai perencana macam ni. So ni dia punya mi dia ni, kita campur sekali 3 minit je. 3 minit? Lepas 3 minit, nampak dia jadi macam ni. Ready? Tara! Nampak? Dah siap dah kita punya mi kari kita. Nampak sedap gila weh. Tengok kuah dia dulu. Kuah dia ni pekat macam mana kuah dia? Kuah dia. Tu dia. Mak bagi. So kita rasa kuah dia. Memang tak boleh tahan ni. So tak makan dengan dia punya mi. Wah, mi pula. Tu dia. Nampak lapar weh. Sebab tu lah cakap. Jangan terlepas lagi. Kalau terlepas, ni lah. Memang. Macam tu mi kari tadi nak beli kat mana? Nak beli kat mana? Senang je. Tak bagi tahu pun mi kari. Mi ni kalau nak beli, apa boleh pergi kat kita punya TikTok shop dekat beg kuning. Beg kuning. Sebab dekat situ kita tengah ada harga trial pack. Okey. Tapi harga trial pack ni dia terhad kepada 100 orang yang terawal sahaja. 100 orang terawal saja? So janganlah lambat-lambat. 100 orang yang terawal tu bukannya sebanyak tau, sikit je. So kena cepat, kena laju. Memang kena cepat sekarang.